DAP biadab. Dulu nak iktiraf UEC. Dulu nak kawal kerajaan tempatan. Sekarang perangai macam komunis. Menentang penahanan rumah bosku. DAP, kalau nak berkawan, buat macam berkawan. Kalau nak berlawan, jom kita lawan betul-betul. Jadi kerajaan, tapi perangai macam pembangkang lagi. Bila kalah dekat Sabah, mereka meroyan pasal UEC. Betapa bodohnya DAP ni. Pada hari ini mereka tahu mereka ditolak oleh orang Melayu dan orang Melayu benci mereka. Tapi mereka nak menyentuh tentang kesihatan dan kesejahteraan bosku. Datuk Seri Najib mempunyai banyak sumbangan kepada orang Pahang dan juga Malaysia. Kita ada BRIM, kita ada GST, kita ada PAN Borneo, kita ada SRL disebabkan oleh bosku. Dulu mereka kata dia curi duit. Dulu mereka kata bosku ni penyakau berbilion ringgit. Tapi dekat Pahang ni Datuk Seri Najib banyak menyumbang dan menaungi satu rumah anak yatim di Pekan tau. Rumah Penyayang Tunku Abdul Razak. Di mana sejak tahun 2005 rumah penyayang ni lah yang banyak menolong orang miskin, yang banyak membantu anak-anak yatim sebenarnya. Sekarang ni mereka boleh celebrate penolakan penahanan rumah untuk bosku. Tetapi ingat, PRU16 DAP boleh ditolak sekeras-kerasnya oleh orang Melayu. Ingatlah, dulu PAS dan Bersatu gembira apabila mereka menjadi kerajaan. Tapi sekarang mereka adalah pembangkang. The very next election, DAP, you will be in the opposition.